Selamat pagi. Untuk 6 pagi lah. Dah tahu nak kat luar. Gelap nak. Alia driving. Kami dua tu on the way nak pergi ke walking station. Kini tu dah dekat nak pukul 7 pagi lah. Sepatutnya kami dua ngambil Uber, tapi Uber saya dah datang. Si datang jadi kami dua terpaksa driving lah. Benda yang si plan jadi terpaksa lah mula diimpun driving ke walking station tu. Sebab kami dua nak ambil flight pagi tu ke Oslo. Dekat walking station kelak baru kami orang ambil bas pergi ke Heathrow. Dekat situ Google Map mesti mengi jalan highway nak pergi walking station tu dari Farnborough. Yang mengi jalan kampung lah kami dua. Kami dua tu nak masuk kampung keluar kampung lalu dah hutan-hutan kiri kanan jalan kecil. Tak tahu jalan ke UK tu. Siapalah saya selamat aja. Okeylah. Alia. Alhamdulillah, dah sampai dekat Oslo Airport tu. Baru lepas migration. Okeylah, tadi saya dah banyak kilak masalah dekat migration. Yang just nanya tentatif aja dengan kami dua. Biasanya orang kan minta accommodation dengan return ticket nak, tapi tadi yang saya dah minta lah. Yang just nak tahu sendiri kami dua nak berjalan kat situ. Okay, staff pun friendly, saya dah masalah semua. Okay lah. Kini tu -7 dekat Oslo. Okay, di sini tu kita berada di train station lah. Di train station kat airport kita mau pergi Oslo Central Station. So kita dah beli tiket siap-siap, just ikut je signboard dari arrival gate ya. Ikut je menuju ke train. So belilah tiket kat machine ya, pergi terus ke Central Station. Dah sampai dekat Central Station, Oslo Central Station. Okay. Kena bergaut tu. Takut terlepas luar asa. Tu kunci zaman kini tu. Nak masuk dalam bangunan. Nak buka diri kami dua tu. Ada warna hijau, so boleh masuk. Okay. Okay, Alhamdulillah Medok dah sampai dekat bilik dah. Untuk kami ngambil one bedroom apartment. Okay. Ada sofa sia. Modern lah apartment ya, apartment modern. Yang best dekat area tu. Sepanjang jalan kami dua nak ke area ke apartmen tu tadi. Nangga banyak kena kedai halal dekat debah nun. Sedikit-dikit nun sekantu-kantu. Alhamdulillah lah. Palestin ya, bukan dekat Jordan ya. Baguslah orang situ nyokong Palestin. Okey, katuk makan lah. Kami dua nak makan kat situ. Tasty Thai sebabnya ada halal. Apa order kau ya? Tom yam. Ikan dumpling dengan mie. Okey. Kami pun tom yam juga, tom kagai. Tom kagai tu nya tom yam yang ada santan dalamnya, kan dengan nasi lah. Orang tua biasalah, sebab jauh dari nasi. Food Melayu nak. Siap dah kami dah makan. Alia licin makannya, enggak? Ya, Kabi. Tapa benar Liao. Nyaman lah, memang sedap. Sangat sedap. Alia madah rasa makan kat Malaysia katanya. Tapi tu sebab mungkin orang Thai chef dalamnya. Dia nyaman. Selamat pagi. Medok nak breakfast dulu pagi tu. Breakfast ke rumah aja. Ya, kami bekal mikap, pisang. Ya, bread Alia di semalam. Teranggar dapat kat luar. Cerah dah. Kini tu pukul 8 lebih. Suhu dekat luar kini tu -9. Tengah tak? Snow pun masih ada lagi, tapi kotor lah. Saya tahu lah macam ni orang kat negara macam tu hidup.
So bersyukurlah kita hidup di Malaysia nak. Hidup di negara yang saya ada snow. Yang kotor sebenarnya tu. Ada snow tu. Dia especially dekat jalan raya lah. Mun dekat taman-taman kacak lah. Kita nangga warna putih apa semua nak. Mun dekat jalan ke Datuk memang kotor lah. Basah sebenarnya jalannya. Pasti pijak-pijak orang semua. Ya, tingkat apartment kami orang tingkat 3 ke atas. Semalam saya madah nak. Dekat situ ada restoran halal. Mana tak? Sepanjang tu. Sepanjang jalan tu sampai ujung Banun. Area tu Groundland, belasuk nama Groundland dekat situ. Cik sangka juga. Rumah yang kami ambil ya. Rupa-rupanya debahnya area halal. Memang Allah tolong Allah. Tapi adalah pentingnya kita berdoa. Pentingnya berdoa supaya kita dimudahkan urusan makan kita, urusan tempat tinggal kita. Bukannya jalan-jalan tu aja, kena doa juga. Sangat sungai dekat situ. Bekuk lu, ais debah ya. Baik-baik Alia. Okay. Black ice lah. Okay. Atas jalan tu. Bahaya, licin. Okay. Ada terlentang, dah terguguk. Kami duduk nak naik bas. Ya, depan ni ya. Nombor 30 ya. Hai kawan-kawan, hari tu kami akan explain macam ni guna public transportation. Hai kawan-kawan Indah. Di Oslo, Norway. So mula-mula kita kena install app tu lah. Kita pun Play Store kat phone, namanya Router app. So dalam app tu kita boleh nanggalah macam ni mau travel ke satu tempat ke satu tempat, and then boleh beli tiket sekali kat sia. So kita boleh pilih nak beli tiket single tiket kah, return tiket kah, weekly tiket kah, macam 24 hour pun period, 2 hari pun period sekali. So just beli je lah. Once kita dah beli, dia akan ada keluarkan QR code. So yang tu kita sih perlu scan lah once masuk public transport cover. Tapi when orang datang nanya, kita tunjuk je lah QR code. Ya, random. Mereka situ random. Mun cek ada tiket kena lah. Nya sih susunya orang sentiasa naik akan cek. Single tiketnya cost 3 pound lah. 3 pound yang bersamaan dengan berapa rial? Dalam 15 lah. 15. 14 Saudi rial. Saudi rial. Macam ya. Okay. Happy birthday Mama. Thank you. Apa harapan Mama untuk birthday tu? Ataupun cita-cita kah, impian kah? Harapan saya dah lain dah. Yang penting sihat tubuh badan. Badan kita sehat. Dah tua dah. Mama dah tua dah. Tapi asli masih muda. Yang penting Mama sehat. Sehat supaya Mama dapat jalan. Di banyak dunia. Di banyak dunia nak tiaga. Kalau nak habis dik. Tok baru ke 35 Oslo tok yang ke Norway lah. Tok yang ke 35, negara ke 35 Mama. At least 50 before I die. Okay lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua sehat lah ya yang penting. Panjang umur pun cik sehat cik guna juga. Yang penting kita sehat ya yang pentingnya. Dapat travel, dapat beribadah. Ya yang penting. Yalah bandar Oslo. So tadi kita naik bas. So basnya tadinya berpusing sampai situ. Sampai situ. Saya dapat naik boat lah. Saya dapat naik boat sebab waktu winter nak boatnya just waktu spring ataupun summer je. Spring sama je. Spring summer je ada boat ya. Yalah saya dapat naik nak. Lain asalnya kami madah hanya nyuruh naik boat aja. Dari sebelah Nun pergi ke situ. Tapi rupanya masa winter tu boatnya pun tak jalan. Tasik beku kali hanya. Betul lah. Jomlah masuk alam tu. Jom. Kami nak pergi ni tu. From museum. Fram Museum. Fram ke Fram? Fram. F-R-A-M. Okey. Norwegian ship. Tu lah Fram Museum yang kami nak pergi. Saya nak pergi beli tiket dulu. We have one adult and one student ticket, please. Do you want to see the Fram or do you want to see Ya, beli tiket dulu. What's Konseki? Kami nak pelancar sikit bas datang. So
So far museum yang macam Norwegian Polar Ship Exploration lah. So tu adalah kapal sebenar, kapal Fram ya. Bukan besarnya, ya Allah. Yang memang dibina untuk macam IC, besar. extreme IC condition semua pada tahun 1800 macam lah. So tu memang yang pun original kapal. So kita boleh masuk lah kelak, kita boleh nanggan yang pun bilik, kabin. Dari atas tu ni Oh, tempat makan. Kita boleh masuk atas nun. So museum tu just yang pun pasal yang pun orang yang berada di atas kapal ya, yang pun exploration, expedition, sidak pergi Arctic, Antarctic, North Pole, sidak turun ke South Pole kan. North Pole sikit kali, sidak pergi South Pole. Dan Arctic sekali. So tu adalah yang pun bang-bang macam bawang koleksi yang diguna sidaknya dulu. Untuk sejarah pembinaan museum tu sidaknya nak menempatkan kapal yang digunakan untuk eksplorasi ya tadi. Dia kapal besar. Tak ambil atas kapal dah. Takut enggak ada yang ombak. Ya tapi besarnya. Ya Allah macam ni lah kalau dulu bagi orang siap yang boleh eksplorasi kan. Berada atas kapal tu nak rasa macam betul-betul kita berada dekat lautan Arktik tu. Duduk masuk dalam kapal. Nak langgar macam ni dalam kapal tu. Untuk dapur sidaknya. Ya dah ada chefnya nak beri makan. Antik lalu je upau. Ya Allah, saya lagi disimpan. Condensed milk zaman dulu. Ada gambar anak bininya dekat sia. Oh dah. Kau bilik siapnya lah tu. Cik je biliknya. Cukup lah. Ada katil sikit. Nya siapa tu Alia? Expedition leader. Oh, otok lah nya. Nansen. Nansen. Oh. Untuk bilik 3 orang. Oh, untuk double decker. Untuk sikit katil. Itu adalah bilik kapten Otto Sverdrup. Besar sikit lah yang pun bilik. Bilik kapten tu. Itu adalah bilik steam engine. Steam engine. So boleh bau lah, mau bau macam asap-asap, jangka 4 silinder dalam tu. Facts on Fram. Okay. Today we are doing a quiz night. What was stored in the hole beneath your feet? Jeng jeng. Fuel held in 20 tanks. What was the most popular Christmas gift received by the crew? Board game. Lagi? What common substance was used by many of Fram crew? Okay. Benda ya? Tobacco. Tobacco? Tobacco. Rokok. Kisahnya rokok. And then what was the crew's favorite snack? Okay. Favorite snack? Chocolate bar. Chocolate bar. Yeah. Sedap nak dimakan dah ya. Yalah. Untuk energi kan. Bisa musim yang sejuk. Untuk tools yang tidaknya guna dalam kapal. Mesin jahit pun ada juga ujung kan. Tok kira macam dewan makan tidaknya lah tok. Ada muka tidaknya atas pinggan. Atas tu ada sidaknya pun apa dimakan sidaknya, menu sidaknya hari-hari. Tok lah toilet sidaknya. Saya nak masuk. Macam mana lah ke toilet sidaknya dulu. Roald Amundsen, he is the first team expedition leader. So he's the first team expedition leader. So he got married to a Norwegian celebrity like dancer, and then he's also friends with King Edward VIII, and he was the first Norwegian ambassador to the Great Britain. But his oldest child unfortunately died because of pneumonia. Pneumonia. At the age of 8. Yes. So Amundsen, he's also a professor at the University of Oslo in zoology, but he did not become interested in teaching, so he decided to become a scientist instead, a full-time scientist in oceanology instead, because of his expedition trip. The Inuit people, sidaknya kan yang dalam nenek tu igloo tu.
Ni ada mula apa namanya airship expedition juga. Oh, laki tu. Edmundson. Tu lah status sidaknya. Orang yang terlibat dalam expedition ya. Museum dari luar. Bentuk segitiga nak sebabnya nak menampung kapal dalam ya. Okay, ada sikit lagi. Museum komedi nak pergi. Okay. Tiket dibeli Alia tik sekali dengan yang tu Kon-Tiki tu. Museum Kon-Tiki tu wujud disebabkan ada seorang pengembara Norway bernama Thor Heyerdahl yang pergi belayar dari Peru ke Polinesia menggunakan rakit kayu primitif yang dipanggil Kon-Tiki. Pelayarannya sejauh 7,000 km dalam masa 101 hari dan berjaya. Thor tu ada teori nyempun. Nya percaya orang Amerika Selatan dari Peru mungkin pernah belayar ke pulau-pulau Polinesia termasuk Easter Island. That's why Thor mula rakit Kon-Tiki tu sebabnya nak membuktikan pelayaran menggunakan rakit tu mungkin pernah dipolah oleh manusia zaman dulu. Sebab masa tu sampai di Easter Island ya, nya jumpa patung-patung batu besar. Tu menunjukkan ada orang sudah sampai di kawasan terpencil di tengah lautan ya. Kami dah siap dah. Dekat museum tadi. From museum dengan Kon-Tiki ya. So, kita tu dalam bas. 2 kali tukar bas tu. Yalah Halia yang atur semua nyampun perjalanan kami dua tu. Sikit hidup berjalan dengan liak dah besar tu. Mama masih perlu gawa-gawa nak mula tentatif, nak ngecek apa bus transportation semua. Dah ada tidak tu dah besar, dah pandai dah. So, nak pergi sini ke tak Alia? Vigilant Park. Vigilant Park. Okey lah. Yang ada sculpture lah, banyak sculpture. Banyak sculpture sia. Okey lah, kita nangga macam ni pada kat sia. Sejuk. Dah beringus dah. Suara pun dah sengau. Sejuk pula. Berapa kena tak suhu? -7. -7 dah. Oh. Sini dah kita tu. Kita dah sampai di Vigilant Park. Masa apa namanya autumn mesti kacak dekat situ Alia. Untuk winter tu semua pokok botak. Sampai-sampainya dah nangga sculpture yang pelik-pelik lah. Banyak di dalam ni. Oh, ni pacung depan ni. Betul. Coba lah pakai baju. Yang sejuk. Tok lah art bagi sidaknya. Si selalu suka art. Tok apa ada orang tu? Lagi. Macam tu lah bahaya berjalan. Black ice lah. Tok. Di China. Tadi kami dah hampir-hampir nak tergelincir. Mujur ditangkap Alia. Ada aku di awi. Patung manusia. Timpak-timpak. Nak beringus lah kami tu. Pipi pun dah merah. Katuk nak pergi sini gitu tak? Kita pergi masjid. Pergi masjid tak? Dalam tu dekat Oslo pun ada masjid. Ada 2 buah nak? Ada berapa buah lah? Kat situ. Masa waktu awal cek kau 12 lebih. Untuk kena itu nak asal gitu 2 lebih. Kena itu kami orang lah. So orang pulang lah pulang kerja. Pukul 4 lebih tu. Bagus dekat situ nak, busnya very efficient lah dekat situ. Beli tiketnya pakai app. Lepas tu kita boleh tahu busnya nak datang dalam berapa minit lagi. Busnya berada dekat sini. Kita boleh cek semua dekat app ya. Ya yang bagusnya lah. Kami duduk dah pergi portrait dekat sebelah nun. Tapi dah gelap dah. Alia mana lagi buka. Pergi aja lah. Bangunan apa ya? Oslo City Hall. Okey. Yang tu? Tu dah nya. Tu yang Novelty Center. Kat depannya punya bangunannya.
Rasa ada orang suka dia. Akershus Fortress adalah sebuah kubu pertahanan bersejarah yang dekat dengan laut dan terkenal di Oslo. Kubu Tok dibina pada akhir abad ke-13 oleh Raja Hakon yang ke-5. Tujuannya untuk protek Oslo dari serangan musuh termasuk dari Sweden pada masanya. Semasa World War II, tentera Nazi Jerman yang ambil alih Fortress Tok. Bila perang berakhir, Fortress Tok dijadikan tempat menghukum orang-orang yang bekerjasama dengan Nazi. Kini itu, Akershus Fortress digunakan sebagai muzium sejarah, cara rasmi negara dan antara tempat tarikan pelancong. Masa kami duduk Alia sampai situ, hari pun dah gelap. Bangunan muzium pun dah tutup jual. So sayanglah si nampak hilap view kaca, sebab Fortress tu sebenarnya atas bukit yang menghadap laut. Okay, ia adalah Munch. Nya bangunannya art gallery lah. Kena Art gallery. bayar masuk dalam. Nya art gallery untuk pelukis famous nama Munch. Mungkin tak tahu pasal art tu. Nya setara Van Gogh lah. Pelukis Van Gogh. Banyaknya pun lukisan famous juga. Macam The Scream. Antaranya yang macamnya pun highlight. Yang famous. Yes. Airnya buku separuh. Happy birthday. Okay, ada orang belanja mama birthday dinner. Seafood restaurant. Lagi semalam dah belanja mama. Makan So special padanya. Thank you Alia. Sama-sama. Murah rezeki. Amin. Next time belanja lagi. Amin. Okay. Untuk cuaca macam di Oslo tu nak, hari tu negatif 13 pagi tu. So apa yang kami pakai, kita pakai base wear lah ataupun thermal wear. Nya adalah 80% polyester. Semalam nak kami pakai seluar jeans kami longgar nak. Memang sesuai lah pakai masa winter, makin nak longgar-longgar. Sebab angin masuk nak, udara sejuk masuk, memang kaki akan sejuk semua. Jadi memang perlu kena pakai yang kena tu thermal wear kena tu. Okey, ya ajak tip dari kami pagi tu. Dah harimau Melaya kat situ. Jauh nak harimau tu. Sebelah ya Oslo Central Station. Lepas tu orang ambil train apa semua lah. Sebelah ya lah macam KL Central. Ya Allah sejuk lah pagi tu Kacak hari tu ada matahari dah keluar. Semalam ada medok pergi dekat situ. Tapi si nampak kilat nak keadaan dekat situ. Macam tu lah rupanya. Tangga ais kat dia. Air debah ya. Bekuk dah. Pagi tu negatif 12. Tapi cuaca kacak, ada matahari. Tu lah Opera House yang famous dekat Oslo tu. Yang macam landmark lah di Oslo tu. Yang baru dibuka je benar ni tu 2008. Kira masih baru juga lah. Dalam ni sebenarnya nak ya tempat persembahan opera dengan ballet. Dalamnya dengan apa-apa persembahan seni pun dekat situ lah. Apa yang menarik sebenarnya dekat situ, musim panas ataupun musim spring, dekat situ setidaknya akan buka sebenarnya roof tu, kita boleh naik atas dekat roof ya, kita boleh berjalan. Tapi kena tu winter nak dapat licin. Nampak ya dekat sini ada barrier, ada tu golek-golek kelak, gugut rentang kelak. Sian nak ada itit dia nak itit, ada itit, ada burung. Dengan ada itit sekali beku. Ya salah satu agaknya pun art lah, seni bina art setidaknya. Kita nak pergi ke museum nak kata lihat. Sampai dah kami duduk dekat museum tu. Jom. Beli tiket dah. Kawasan luar museum. Kami duduk nak masuk tu dalam tu. Papi hilang. Itu adalah cara-cara saintis
ataupun expert mengkaji sesuatu benda lama. Pakai kanta. Ni macam nak gambar ya. Yang guna mikroskop. Tok pergi Sami culture dulu. Yes, jom. Orang Sami adalah orang native atau indigenous people yang tinggal di kawasan utara Norway, Sweden, Finland dan sebahagian kecil Rusia. Sidak sudah tinggal di kawasan Tok lebih 3,000 tahun. Orang Sami hidup sebagai nomadik, which is Sidak Tok suka berpindah randah, depend dengan cara, aktiviti yang Sidak polah kedak memburu, nangkap ikan dan ninang rusa. Orang Sami ada budaya yang unik. Sidak ada pakaian tradisional yang dipanggil gati. Pakaiannya color terang macam warna merah, biru, kuning. Corak yang ada pakaian Sidak Tok menunjukkan kawasan asal dan status keluarga orang-orang Sami. Kawan-kawan, hari ini kita berada di Open Air Museum. So, Open Air Museum tu nyampun istilah ya adalah describe museum yang kat luar lah. So, nang mula kawasan sekitaran ya upah macam zaman dulu. Ni tadi yang Sidak Sami pun resident. Ya, on your left, kemah putih. Ya adalah Sami resident zaman dulu. Careful, ada black ice tebah ya. Tak ada terguguk pula. Let it go. Kawasan Tok menggambarkan yang pun old town dulu mari. Macam Tok lah. Kami duduk masuk salah satu apartmen dekat Old Town Museum tu. Tok beli tanah perempuan kali. Pink-pink. Tok master bedroomnya. Siapa dia kat sini? Ada cermin tu. Jom duduk mari. Yang pasang lagu. Dah modern dah masa tu. Tok zaman 1960. Oh, tahun 60-an. Mama Dah modern dah. Mama lahir. Kacak. Masa saya pergi makan telefon Tok lah. Oh, yang nak kalender ya, 1965. Oh, lah Beatles. The Beatles kat sini. Medok Tok. Berjalan pakai map Tok. Tapi sesat juga. Masih tahu dah kat sini dah Tok. Kita kat Gablevian, kita kat Sia. Jauh lagi lah. Ya kolonial. Ya. Apa dekat atas ya? Bilik. Oh. Bilik, Kami duduk naik atas nanti. Amat dah kami duduk situ 2 jam dah. Si keluar-keluar lagi dari kawasan tu. Masih suruh pakai kereta ya. Kena lah. Tutup jalan tak kah? Jalan dah jauh tu dah jalan. Sampai situ ditutup. Pasal belah tu. Aku suruh jalan tak lorong apa. Tok Church. Okey. Mulatik ingatkan Tok Church Ortodok. Staff Ngamadah dulunya Katolik. Tapi lepasnya ditukar jadi Protestan pun Church. Pulang esok lah. Amat elak dah situ. Dah habis dah kami duduk jalan dekat situ. Dari kawasan Old Town sampai Nyampun Village. Last kali tadi church lah. Kawasan tu nang usah gila.
Kami duduk kat situ ajak dah 2 jam lebih dah rasanya. Pipi sekali merah. Otan sejuk gila. Kamu dah habis tawaf. Habis tawaf Museum Norwegian Culture History. Okey. Kita duk berjaya menamatkan tawaf doa gitu. Yes. Sebenarnya masa musim sejuk tu, mun terlampau sejuk macam tu nak, kita pun apa dah, lidah bibir semua macam kembang, rasa kembang. Bila kelakar pun jadi macam ngeloyok. Alia lagi tadi siapa tidak kelakar dengan betul. Ngeloyok ya bunyi. Sampai dah dekat Matalan Oslo tu. Untuk salah satu tempat yang wajib pergilah. Sampai Oslo. Ya market dalam tu. Saya faham. Kita nak cari seafood. Seafood lagi. Tu Asian pun kedai. Tapi nyatik halal. Apa dimakan kau tu Alia? Ais kampi, Mak. Udang lah. Makan fish and chip je lah. Esok kami nak jadi orang Viking. Tu bahunya digital museum dalam tu. Kasih tu timeline sidak zaman Viking dulu. Trading center in Sweden. 15 tahun kemudian, 18 Vikings setidaknya. from Norway and the North Atlantic sail to Iceland each season to hunt walrus. Tu ni Madaram datang nak. Alia dah jadi orang Viking dah. Game of Thrones, Ned Stark. Alia boleh mula mukanya jadi orang Viking juga. Ni ya. Mama pun mau jadi Viking juga. Oh. Ya Mama. Tok Royal Palace. Kami duduk sampai situ pukul 6. Dah gelap dah. Allah, jemput lagi depan. Kami duduk lagi depan ni tadi. Limpah tak? Tok industri Oslo. Kami duduk tok kayu-kayu. Si tok seni lagi dalam bandar Oslo tu. Jalan aja. She says, hey man, there we're just Malam tu kami duduk makan dekat Tasty Thai lagi. Last dinner in Oslo. Alia keheranan sebabnya order gelas noodle. Dia datang sekali dengan nasi. Dah lah orang untuk diet sebab makan nasi. Mama saya dah diet ikan je. Masaman. Saya tahulah rasanya sama kesik dengan yang pernah dimakan sebelum tu. Dengan nasi lah. Orang kami pun dah lain macam tak bunyi tu. Dah macam nak yang dah sakit tekak juga. Dah sesama sakit tekak sebab terlampau sejuk nak kat situ. Balik UK tak mati demam. Selamat pagi. Ya, hilang dah suara kami tu. Main sejuk dekat situ sampai hilang suara. Pagi tu nak balik tu dah. Terbang ke balik UK. Duduk naik train je pergi airport. Naik taksi boleh juga tapi mahal. Kerjalah cari duit. Yes, cari. Membanting tulang. Yes. Di negara orang. Oslo Central Station. Duduk tengah nunggu train nak pergi ke airport. Maria kami duduk sampai petang dah gelap dah masa saya. Asyik nampak apa-apa. Tok macam tu lah rupanya. Sampai dah. Okeylah. You cannot learn what you never won't know. Cari kaunter nak check in. Duduk menaik British Airways. This house of cards.
Melawat Norway, especially ke bandar Oslo dalam bulan Februari memang sangat baguslah untuk orang yang suka crowded. Masa tu kurang pelancong. Munada pun kebanyakan pelancong lebih suka pergi ke sebelah utara Norway macam bandar Tromsø. Sebab orang nak nangga Northern Lights atau Aurora Borealis. Kami dua Alia saya dah masa nak ke utara sebab kena balik, sebab Alia nak masuk kerja. InsyaAllah mun ada peluang memang nak pergilah nangga Northern Lights tu.